Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi kuih, iaitu kuih kastad jagung. Nah, pertama sekali di sini saya nak menggunakan 1 tin jagung yang krim. Nah, kita masukkan semua. Kemudian saya gunakan lebih kurang 1/2 cawan gula. Tapi oleh kerana saya tak guna gula putih lagi, saya gantikan dengan pemanis ataupun gula O. Jadi rasa daripada gula O ni lebih kurang sama je macam gula biasa. Jadi lebih sihat lah. Kemudian seperti biasalah, bahan utama kita adalah tepung kastad. Saya guna 1 cawan sahaja. Kemudian saya gunakan 1 cawan santan. Jika misalnya tak nak guna santan, boleh je guna susu cair. Saya guna lebih kurang 1 cawan. Kemudian saya masukkan 3 cawan air. Kalau nak guna full susu cair pun tak apa, boleh je. Kemudian kita gaul rata lah, bagi sebati semuanya. Kita gaul rata supaya ia tidak berketul. Nah, siapa dekat sini peminat kuih kastad jagung? Saya antara salah satu peminat kuih satu ni. Jadi saya wajib ada ketika Ramadan. Kalau dulu saya selalunya beli, kalau sekarang saya buat sendirilah sebab dah reti cara membuatnya dan lebih sihat. Kerana apa? Saya guna gula O. Sebab mak saya ada diabetes, jadi tak boleh lagi guna gula putih. Nah, ni kita tinggal masak dengan api yang kecil dan sentiasa digaul. Dan oleh kerana saya rasa macam dia terlalu pucat, jadi saya nak tambahkan pewarna sedikit. Kalau tak nak guna pewarna pun boleh je sebenarnya, lagi sihat. Dan saya nak warna dia lebih terang dan menarik, jadi saya tambahkan. Ni nampak tadi dah mula memekat, ni masih belum masak. Teruskan menggaul sehingga anda melihat ia mendidih kuat macam ni. Kalau lihat dah mendidih kuat macam ni, menggelembung-gelembung, bolehlah matikan api dan cepat-cepat kita pindahkan ke dalam loyang. Ni dah tak perlu kukus ke apa ke, cukup letakkan ke dalam loyang, lalu kita sejukkan aja dekat peti ais. Kalau tak nak sejukkan dekat peti ais, boleh je sejukkan di ruang suhu bilik. Senang kan cara membuat kuih kastad jagung? Ingatkan susah sangat. Bahannya simple dan tak banyak, cara membuatnya pun cuma digaul-gaul aja. Jadi lepas ni bolehlah cuba sendiri dekat rumah. Ni kita tinggal sejukkan lebih kurang 2-3 jam, bergantunglah pada suhu peti ais masing-masing. Ni dia dah sejuk. Sekarang saya nak potong. Ni saya keluarkan 5 minit sebelum berbuka. Nampak tak cantik je bentuknya? Tapi ada tapinya ni guys. Lihat lepas ni. Inilah dia yang saya masukkan dengan tapinya. Pecah. Sibuk duk alih-alihkan benda tu. Ingatkan naklah dia strategik kan kedudukannya. Alih punya alih hancur. Jangan ditiru ya guys. Kalau dah sebegitu anda terbalikkan, terbegitu je lah. Jangan nak alih-alihkan. Sebab kuih ni kan lembut, cepat pecah ataupun cepat hancur. Oleh kerana saya tak nak bagi anda sakit mata melihat kuih saya yang dah terlanjur hancur tu, jadi saya tunjukkan yang dah dipotong-potong macam ni. Nampak macam dekat kedai-kedai kan? Jadi macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like dan subscribe for more video. Cuba lagi guys. Bye-bye.